Kalau korang tanya aku apa genre yang paling susah sekali nak adapt daripada novel ataupun karya sastra kepada filem, jawapan aku adalah mitologi, especially mitologi Greek. That's why bila Christopher Nolan umumkan yang dia bakal mengarah filem The Odyssey yang diambil daripada karya sastra Yunani, aku ada dua perasaan je masa aku dengar berita tu. First, aku sangat teruja because I am fan of Christopher Nolan itself. Dan yang kedua, aku sedikit risau sebab aku risau yang filem ni akan lari sedikit daripada karya Homer tu. Dan karya Homer ni dia ada peminat dia yang tersendiri tahu. Jangan main-main. Sebab tu masa diorang umumkan ada beberapa casting pelakon filem ni, terdapat beberapa kontroversi, right? Macam Lupita Nyong'o katanya dijadikan Helen. Padahal Helen tu, watak Helen tu sebenarnya seorang wanita berkulit putih. Dan aku tak faham dari segi pemilihan pelakon tu. Tapi selepas 3 jam aku tonton filem The Odyssey ni, aku rasa The Odyssey akan masuk dalam list the best picture for the Oscar next year. Sebelum aku review filem The Odyssey ni, aku nak ceritakan sikit tentang sinopsis untuk filem ni. Ia yang mengisahkan Odysseus baru saja memenangi perang dekat Troy dan ingin pulang ke rumahnya di Ithaka, nama dia punya kerajaan tu lah, yang mana dia sudah meninggalkan isteri dan anaknya selama 10 tahun sebab nak handle perang ni lah. Cuma selepas perang tu habis, diorang nak balik tu, diorang buat sesuatu yang membuatkan diorang tu ada masalah. Untuk balik ke rumah diorang tu ada macam-macam cabaran lah. Diorang lalui benda-benda yang pelik, benda-benda yang macam mitos, mitologi apa semua tu. Dan kalau kau nak tahu apa yang Odysseus ni hadap sepanjang perjalanan dia nak balik ke Ithaka tu, korang akan tonton dululah filem The Odyssey ni, okay? Aku nak start aku punya review dengan menyentuh dia punya sound design and music score. Memang sangat immersive guys, sebab dia punya deruan ombak, dia punya scene perang, dia punya dialog, dia punya everything terasa sangat hidup. Okay, seolah-olah korang ada sekali join Odysseus ni sekali nak balik ke Ithaka tu. Itu yang at the first place bila filem ni start, aku perasan dia punya music score and sound design tu dulu. Compare dia punya cinematography aku tak nafikan memang sangat cantik. Tapi zaman sekarang ni cinematography yang cantik memang is common for the Hollywood film Dan kita cakap pasal Christopher Nolan kot, everything memang sangat cantik. Seolah-olah setiap setiap scene tu sangat berbaloi. Korang nak screenshot untuk jadikan korang punya wallpaper. Memang cantik. Tapi apa yang menarik perhatian aku dulu adalah dia punya sound design dengan music score. Dan yang menariknya, untuk music score, bawah sound sound director lah, yang daripada Sweden tu, aku lupa namanya, Erik Goranson. Betulkan aku, kalau aku silap korang boleh je betulkan aku dekat bahagian komen. Okay, korang tahu tak, dia tak pakai instrumental yang dari zaman Renaissance tau. Dia betul-betul pakai alat muzik zaman Yunani Greek tu dulu. So it's quite, that's why I say dia punya filem ni memang terasa hidup. Memang seolah-olah korang sendiri dibawa masuk dalam zaman Yunani purba tu. Aku rasa that's why lah, kalau korang layan filem ni dekat hall yang ada sound system yang padu, memang worth it. Kalau korang tanya aku, IMAX ataupun hall yang ada sound system yang sangat padu untuk tonton The Odyssey ni, aku suggestkan untuk korang pilih ambil hall yang ada sound system yang padu tu lagi, compare dengan IMAX. Sebab percayalah aku, dia punya pengalaman tu memang, bila bercakap pasal filem Christopher Nolan ni, korang kena tahu sendirilah. Korang jangan nak tiba-tiba nak melalut dekat FB ke apa, kata kenapa aku tak faham lah filem ni macam mana. Bro, kalau korang betul-betul follow Christopher Nolan, korang tahu dia punya storytelling dia tak linear. Sama juga dalam filem The Odyssey. Korang akan rasa macam dia sekejap dekat flashback, sekejap tak waktu sekarang, sekejap ni
dia akan rasa, korang akan rasa macam terpinga-pinga sikit. Dia punya transition shot tu agak pantas. So that's why aku suggestkan dekat korang, aku nasihatkan korang just bagi full focus. Sebab dekat awal-awal filem dia banyak scene yang bercakap tau. Dan walaupun scene tu scene bercakap saja, dan it quite macam boleh buatkan korang mengantuk sikit, tapi apabila korang fokus on that scene, tapi how kesemua scene yang on the all the timeline slow bawa kepada satu titik di third act tu, dia punya climax, dia ada vibe macam, how to say lah, dia punya macam ada comeback of the hero. Dan benda tu dilakukan dengan sangat epic pada third act. On the third act juga ada scene yang melibatkan banyak emosi. Even terutama sekali kalau korang seorang ayah kan, yang kena PJJ ke dengan anak, tak jumpa dengan anak korang untuk masa yang sangat lama. Aku rasa korang pasti akan menitis air mata, sebab benda tu korang boleh relate dengan diri korang sekali. Dan bercakap soal scene yang buatkan korang mengalir air mata, yang melibatkan emosi kan, aku rasa itu yang filem ni berjaya buat kalau compare to others filem yang macam nak menyampaikan mesej. Sebab benda yang nak disampaikan, mesej melalui filem ni, aku rasa korang, mesej tu akan sampai dengan mudah dekat korang. Tapi ianya macam mana mesej tu disampaikan secara tidak langsung, quite well done actually. Okay, dia tidaklah perlu nak memaksa, dia tak adalah perlu nak bagi, orang kata tu, dialog, bagi kata-kata hikmah. Dalam filem The Odyssey ni korang dia tak perlukan dialog, dia just tunjukkan scene, show what have done, what Odyssey done. Dia seolah-olah macam action speak louder than word. Itu adalah satu ayat yang aku boleh gambarkan tentang filem The Odyssey ni. Oleh itu, bagi aku filem The Odyssey ni one of the best film for 2026, yang mana filem ni bakal menyentuh korang punya emosi, terutama sekali kalau korang ni merupakan seorang ayah. Dan rating aku untuk filem The Odyssey ni adalah sebanyak 10/10 bintang. Perfect star, perfect filem untuk korang tonton. Dan korang dah tonton belum filem The Odyssey ni, korang boleh share, ada apa-apa nak bincang, boleh share dekat bahagian komen dekat bawah. Dan jangan lupa untuk like, post di video. Okay guys, I think that's all for review The Odyssey film. See you in the next video. Ciao.